Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya nak kongsi sedikit beberapa fakta penting tentang bearded dragon. Alah, binatang yang berjanggut tu, macam ni. Inilah dia bearded dragon. Kalau yang ini, nama dia, saya namakan bearded dragon yang saya pelihara ini dengan nama Crown. Okay, perkenalkan, Crown. Okey, jadi bearded dragon ni dia berasal dari kawasan yang separa gurun, padang belukar dan hutan kering di Australia. Okey, habitat ni dia memang yang kita sedia maklum bersuhu panas dengan cahaya matahari yang terik. Jadi sebab itu spesies ni dia perlukan persekitaran yang menyediakan dia dengan tempat berjemur dan suhu yang panas. Okey, kemudian kalau nak tahu bearded dragon ni dinamakan begitu kerana nampak kepala dia macam ada janggut-janggut tu lah yang kita namakan sebagai bearded. Sebab tu kita panggil dia bearded dragon. Dan dia punya janggut tu boleh dikembangkan sebagai fungsi komunikasi visual untuk menunjukkan beberapa signal sama ada amaran, reaksi dan sebagainya. Jadi antara signal yang dia boleh berikan dalam bentuk fizikal, antaranya ialah menganggukkan kepala lah, yang menunjukkan dia sedang mendominasi tempat yang dia duduk itu, ataupun dia boleh mengangkat tangan, melambaikan tangan untuk menunjukkan dia dalam keadaan yang aman atau menyerah diri ataupun memberi salam. Okay. Jadi diet dia, bearded dragon ni ialah sejenis haiwan omnivore. Okay, dalam peringkat muda, dia perlukan banyak protein daripada serangga. Bila dewasa, dietnya berubah sikit lah. Dia perlukan sayur yang lebih tinggi. Jadi pemakanan dia terdiri daripada sayur-sayuran, serangga macam cengkerik, dubia, ulat dan sebagainya. Okay, jadi disebabkan kita bela bearded dragon, cahaya panas ataupun cahaya UVB penting untuk metabolisme kalsium dalam badan dia. Jadi dengan cahaya yang mencukupi kalsium, dia akan membantu pertumbuhan badan yang sihat untuk mengelakkan penyakit, terutamanya penyakit MBD lah, penyakit yang berkaitan dengan tulang. Jadi dengan diet yang betul, suhu yang betul, insya-Allah haiwan ini akan berada dalam kesihatan yang terbaik. Sebab apa? Sebab bearded dragon ini ialah sejenis haiwan yang berdarah sejuk. Dia tak boleh menjana suhu badan dia dan dia perlu bergantung kepada suhu luar untuk mengekalkan kestabilan tubuh badan dia. Okay, dan jangka hayat dia, insya-Allah dengan cara penjagaan yang betul, bearded dragon ni boleh hidup antara 10 hingga ke 15 tahun. Okay, dan kita tahu bearded dragon ni sejenis spesies haiwan yang tenang dan senang untuk dijaga, terutamanya oleh beginner lah yang baru nak berkecimpung dalam dunia haiwan, dunia hobi haiwan eksotik. Dan kalau korang nak tahu, bearded dragon ni dia ada deria penglihatan yang baik lah, termasuk keupayaan untuk melihat warna. Okay, sebagai contoh, dia boleh menunjukkan respon atau reaksi terhadap pergerakan yang kecil lah, seperti serangga atau objek yang bergerak di hadapannya. Sebab tu kalau kita lepaskan serangga untuk dimakan, dia akan kejar dengan sangat laju sebab dia mampu memberikan respon yang sangat cepat, begitu responsif. Jadi itu sajalah sedikit sebanyak fakta ringkas mengenai bearded dragon ataupun haiwan peliharaan saya yang bernama Crown ini. Okay, semoga menambah sedikit pengetahuan terhadap salah satu spesies reptilia yang paling popular di seluruh dunia ini.